sakti nang kenamu ko. Yo sabantal. Menurut jam, ala oke ko. Marah dulu. Oke gas, tambah 2 orang. Bos. Jang, jangan lupa ya Jang yang kau jemput nanti. Oke, Bos. Nah, kau gak lupa nih. Bajunya biru, kopernya biru, pakai topi ya. Baju biru? Koper biru? Pakai topi? Siap. Mantap Jang. Jangan lupa. Oke, Bos. Baju biru? Koper biru? Pakai topi? Pas. Woi, yang bos ya? Ini kata rati yang boleh bos suruh mau. Sorry bos ya. Bang, bang. Baju biru? Koper biru? Pakai topi? Hah? Pas. Ini udah kecil ya? Silakan Om. Silakan Om. Hoi. Anak sopir saya sebenarnya. Aduh. Awak itu. Oke Om, jalan Om. 5 menit sekarang Om. Yo. Oke Om. Gas. Per. Om. Lamik-lamik di muka tu Per. Aduh, Tu jalan gak buruk nah. Banyak lubang situ nah. Oh, mungkin Om dah lama nak bilang mah. Kali Rom gua. Kucing ana. Hah? Lah mulus Per. Kali Rom gua ha. Samu itu lalu dah lincing Om. Oh, nanti di muka tu Per dah. Ah, kali Rom gua. Iyo sana licin jalan mah. Iya Per. Nanti sekali Per.
Itulah licin dia dan siku ah. Betul siku banyak lubang-lubang abang. Onde lu merata, lu merantau loh. Kalau banyak perubahan kampung. Ayolah. Berikan. Kabur dah. Pintu. Oh, pati lah. Ber. Om. Berhenti wak di sekolah Alam Al-Kausar Beko Ber. Ambo doh kamu sampai ke ustaz pira. Lama tak sebut. Siap Om. Hari mungko tu pira. Ini dua antiknya. Maksudnya Om. Banyak balik Om. Ambil aja. Ambo kurang kayu kok. Ada leper. Om. Jadi. Tak ada sakit sopir mah. Om, tetap. Yup. Kita tepat Om. Yup. Berikan. Tak kenal Dambo. Dia menyebut tadi je tau. Nak tahu lah Mak. Oh, you nak yang penting lah tiba si korang. Oh, yo, jangan lupa. Tak mau buat nak kasih ko tau. Sherlock beko dai. Okey Mak. Astagfirullah, aduh cik lah ya. Kuper. Tinggal di atas tu deh Mak. Ya. Aku kondisikan sebeko dai. Okey Mak. Lah, tenang lah. Okey Mak. Yo, kawan lah. Sial lo kok. Lain lo gaya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo Mak Segeh rupanya. Kau masih Assalamualaikum Mak Segeh. Nak ada nampak-nampak. Wak pemerantau Ustaz. Nak ada untung di kampung tu dicuba lah merantau Ustaz ah. Oh patilah nak ada nampak-nampak Mak Segeh. Ya, itu, Ustaz. Duduk lah Mak Segeh. Boleh nak Mak cerita wak seketek? Woi, salah mak. Ya lah. Ampun ya bos ah, berikat. Ustaz, berikat awal lewat di ibu tak boleh kalau jual. Ya tak kaji jawab apa tak kaji. Tak kerja ya tu. Ya. Lanya mau itu Ustaz. Inde, ya aduh si Mak Segeh kau kini. Oh, ya Ustaz. Ambo sepanjang perjalanan ni Ustaz. Yo. Sampai Ustaz gua. Alam cari banyak perubahan di kampung aku Ustaz. Alhamdulillah Mak Segeh. Betul mana? Semenjak ada anak negari awak dan duduk menjadi anggota dewan, perubahan tu nyata nampak di kampung awak. Di antaranya ada infrastruktur namanya.
ada untuk kemasyarakatan namun infrastruktur kok Mas Ege dari jalan, irigasi air atau saluran air sawah. Habis itu masaji atau musala nan kan dibangun. Banyak alhamdulillah dari infrastruktur yang awak nampak kini kok. Dan jalan tuh enggak jalan gadang umum kok sedo Mas Ege. Ada jalan komplek yang sebagian besar Allah dicor, termasuk lahan-lahan ke pertanian orang jalannya. Dari kemasyarakatan ada loh Mas Ege. Ada namanya bantuan sosial. Ada namanya kalau Mas Ege jalan-jalan kok nampak di Mas Ege becak motor. Itu sadualahnya adalah dari anggota dewan kita melalui dana pokir beliau yang dialokasikan untuk masyarakat awak. Dari dana-dana sosial masyarakat tadi itu Mas Ege Allah dulu masyarakat awak nan mengalih ketek-ketek menjadi modal deh ya untuk mengembangkan usahanya. Apakah itu lontong, apakah itu kue-kue ringan. Alhamdulillah nampak perekonomian masyarakat awak tuh berefek dengan duduknya anggota dewan anak nagari awak yang duduk menjadi anggota dewan. Itulah Mas Ege. Berarti yang untuk masaji itu, meratu masaji dapat itu Ustaz. Pada umumnya kalau di daerah awak Mas Ege Iya. marato 100 juta cik masaji, 50 untuk musala. Kalau perhatian anggota dewan awak untuk masaji Mas Ege tidak tanggung-tanggung doh. Dengan asbab itu bisa terbentuk anak-anak awak yang berakhlak, berbudi pengerti yang baik dan taat kepada Allah SWT. Oh, amin Ustaz. Yo, Tapi dulu pertanyaan buat Ustaz dah. apa tuh Mas Ege? Kalau untuk pembangunan, kalau untuk masyarakat, untuk kemajuan negara, iyalah nampak Ustaz dah. Allah Yo. terbukti tidak kecil-kecil orang Ustaz. Yo. Tapi nak nambah bertanya Ustaz, pribadinya Pak Ustaz. Ibaratnya inyo bagau jo masyarakat. Lain ibarat kadang kan udah tahu lah dia anggota dewan. Wah, awak nak sapur Ustaz. Yo, Oh, tu kadang tutup ini kacau guys. Kalau Yo, ikut yo. kau tu bertanya sama Ustaz. Apa pribadinya Ustaz? Kalau ikut nak Mas Ege, kuliah jalehnya. Kalau hubungannya jojo masyarakat Mas Ege, salamu beliau duduk menjadi anggota dewan di acara 7 Balai Agustus. Aduh namanya Panjat Pinang Mas Ege. Beliau namuh menjadi pondasi untuk kawan-kawannya sampai ke puncak hati. Nyagia bahunya, Iya. kadang-kadang kan perlu diinjak lo deh orang. Onde. Oh, iya masyarakat. Jadi kalau waca lihat karakter orangnya Mas Ege lahir batin kayaknya. Siap untuk nyagiannya ke masyarakat awak. Dan siap pula inyo ingin memajukan kampung awak. Mungkin dek tadi itu Mas Ege, inyo dek anak nagari awak yang menjadi anggota dewan. Jadi ada perhatiannya bahwa nagari ko, jo anak-anak sekitar ko bisa berkembang dan tumbuh di masa-masa yang akan datang Mas Ege. Iya, salut. Siapa beliau Ustaz? Saya nama Ustaz. Nama beliau tuh Bapak Donald Ardi. Kini ko Mas Ege, beliau nak mencalon lo balik ko untuk periode kedua. Oh. Kalau mau dia Ustaz, harus awak dukung beliau untuk duduk li Ustaz. Harus awak boleh suruh kepada beliau Ustaz supaya beliau bisa duduk balik dan berlanjut juga pembangunan di negara awak. Rugi gadang rasanya Mas Ege kalau indah awak pilih beliau balik untuk periode selanjutnya. Betul lah Ustaz. Kau cari perubahan yang Allah terjadi. Iya. Apalai awak-awak nak dapat bantuan kau Ustaz dah. Tanda terima kasih awak, awak pilih beliau balik. Mana Ustaz dah? Kalau sanapeknya iya Mas Ege. Ya. Cik lah Ustaz, dengan awak memilih beliau, kan beliau bangun masjid, beliau bangun infrastruktur, dan keseluruhnya Ustaz beliau bangun kampung. Otomatis awak alah sama je ikut serta membangun kampung Ustaz. Batu apa? Dengan memilih beliau. Batu apa? Tenang Ustaz. Suruh ambo layalih untuk beliau Cik Ustaz. Boleh. Kau digat Ustaz Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya Mas Ege harus wak buik sampai jadi beliau ke duduk. Setuju lah Ustaz. Iyalah ya lo. Ambo cuma kat panas Ustaz. Alah. Kita boleh katakan. Oh iya. Mas Ege, modal ikono mak bodyguard kok. Nak boleh duduk ya dah. Astagfirullah ya Allah. Lupa Ustaz pada semangat. Dekat, duduk kat. Lain boleh duduk kat. Tu siapa kira-kira tu Mas Ege? Kau tu rancak mana kasih kau ha? Enak kau Mas Ege kalau pulau kau.
tahu deh Ustaz kawan boy Ustaz. Jadi begitu Ustaz ah. Ambo pulang kampung kau tu tidak mungkin dari tangan kosong dah. Nah sebenarnya Ustaz, buat takik tangan Bapak Donald Ardi kau. Iya. Alah tahu dah Ustaz. Jadi sengaja ambo bawa tandem untuk beliau. Udah kau udah pasko Ustaz. Iya. Jadi beliau kau caleg untuk DPR RI. Untuk di kota Wadoh Donald Ardi, untuk DPR RI kita ada peluang. Udah pasko Ustaz. Udah pasko kok. Inilah lama dia rantau Ustaz. Jadi buat kecil orang, saya jauh-jauh tabangnya Bangau, pulangnya ke Kubang juga. Beliau lah sukses. Kini ingin membangun negara di kampung awak kau Ustaz. Di Sumatera Barat kau. Model itulah. Sengaja lah bawa ke siko. Apa ada Ustaz dalam masuk tau? Baik itu. Suai bana lah nyoba sege. Rancak bana. Kalau baik itu Ustaz, dah buat duit beliau Ustaz. Akan bodoh kita Ustaz dah. Gak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ya. Ustaz. Yup. Beliau kau lah udah pasko yang awak jalin panjang lebar dekat Ustaz. Kenalan lah Ustaz. Oh iya Mas Ege. Udah pasko nan ke pulang kampung untuk membangun kampung kita. Batu bana Ustaz. Iya. Selamat datang udah pasko. Ustaz. Yo Mas Ege. Supaya Ustaz, awak aja udah pasko untuk Rancak bana. awak sampai baru inspirasi awak Ustaz. Ayo rancak bana Mas Ege. Oke, kelah jembara, langsar batu batu. Oh iya. Bayang wak tulisan ya. Iya betul. Kita pasang kita. Betul kata udah pasko. Itu dunia saudara. Oke. Kelas sembayang baru kita orang kota. Ya. Iya. Ya. Ya salat dulu. Lah, apa saja yuk. Nico. Yuk. Ya, udah makan. Mantap dah. Yuk. Ustaz. Yo. Halo Pi, saya nggak capek kok Pi sendiri aja aku sini tidak capek Pi. Kau 3 jam dengan gua, sampai usuk 5 jam gua malam pula lah Pi. Alhamdulillah. Nih. Kopi setengah. Ya, Bos. Wajah. Ayo di mantan. Anak mandi. Yo. Alamak. Pas. Baju biru. Topi biru. Koper biru. Pas, Bos. Apa nampak salah orang aja nak. Wah, mungkin betul ya. Hah? Salah, Mak. Ya. Ya, Bos. Anak berhenti jangan itu lah. Salah, Bos. Yo salah. Amba dapil, Bos. Tidak, dia perlu jalan pulang. Cepat, Bos. Jangan pecat. Jangan bicara, Bos. Mana, Bos? Bos. Akal itu. Itu soalnya ikut. Anak ke sekolah ini kembali. Sama sampai kau. Halo. Terima kasih kepada Bapak Donardi, anggota Dewan DPRD Kota Padang, nomor urut 1 dari Gerindra. Terima kasih telah memberi bantuan kepada kami, Bentor, untuk mengangkut sampah di daerah kami, daerah Kotolua. Dengan adanya Bentor ini, daerah kami bebas dari sampah-sampah yang terbuang dari warga-warga yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Terima kasih karena tadi telah mancur jalan kami. Terima kasih telah dicur jalan kami oleh Ronald Ardi, anggota Dewan. Terima kasih banyak. Jangan lupa memilih Donald Ardi 1, nomor 1. Jangan lupa Donald Ardi nomor 1. Jangan lupa pilih Donald Ardi.